Aku rasa aku nak start jogging lah, Man. Aku nak amalkan gaya hidup sihat. Oh, faham. Aku nak bercerita dengan kau ni, Man. Yelah, kau bercerita dengan aku, takkan bercerita dengan binatang pula kat sini. Jangan. Faham. Man, aku memang minat warna teal ni. Tak tanya pun, tapi faham. Kau beli kat mana baju ni? Aku beli kat kedai Faham. Aku nak beli barang dapur, Pasal Man. tu? Okey, lepas tu? Tapi aku tak ada cash. Tak payah beli. Boleh, Man. Ni mak aku kirim. Faham? Kau tak faham ni, Man. Okey. Bagi tahu macam mana? Lepas tu? Pinjam dulu duit kau. Man. Itu je. Aku nak tahu tu je. Faham? Man, aku dah apply kad dah, Man. Kad BSN. Faham? Kau dah dekat? Faham? Alalang aku dah buat kad ni kan. Jom kita pergi bercuti tak? Dekat Sabah Faham? Kita pergi diving. Faham? Man, tapi flight kan tak booking lagi. Dan buat apa susah-susah nak book flight? Okey. Kau tahu tak kita boleh menang tiket percutian pergi Sabah Okey, faham. dengan tiket flight sekali. Faham. Dengan cara apa kau tahu? Berbelanja je. Wah, betul ke? Zaman sekarang mana ada orang nak bagi tiket-tiket Faham free ni? Man, bukan tiket faham, Man. Tiket flight. Okey, faham. Kau tahu tak kad BSN Visa yang aku apply tadi tu? Okey. Aku sekarang dah ada 50 bonus entry. Okey. Okey, so aku tinggal berbelanja je. Sekarang ni juga aku akan apply kat BSN dan belanja untuk peluang memenangi pergi dekat Sabah, Aras Beach Terengganu, Desaru, Genting. Kau tamak betul kau Sekarang kau dah faham ke? Faham? Man, kena betul tu, Man. Faham? Man, kau dah dapat nombor belum? Dah. Nombor apa? Faham? Faham?